ialah legend Manchester United Ryan Giggs. Dan Ryan Giggs juga adalah idola kepada bapa aku pada time zaman kanak dibina dia lagi. Dan bulan Mei lepas Ryan Giggs datang ke Malaysia dan bapa aku try untuk dapat tanda tangan dia tapi gagal. Memalukan aku lah. So hari ni aku bawa baju bapa aku datang ke stadium di mana Ryan Giggs akan bermain dan try untuk dapatkan tanda tangan Ryan Giggs untuk surprise bapa aku dengan tanda tangan idola dia. Dan akan ada seorang influencer famous tolong aku untuk dapat tanda tangan Ryan Giggs. Time aku tengah lepak ke tepi padang, aku nampak Ryan Giggs tengah jalan untuk dapat warming up untuk match dia yang akan datang. And time Ryan Giggs main, aku dapat peluang tengok dia skor 1 gol. And then aku perasan salah satu teammate dia ialah kawan aku. So aku nak minta tolong Adi Messi untuk tolong aku. Kau kena tolong bapa aku. Serius lah. Tanya-tanya kat baju Bapa aku. Sebab Adi Messi tertuju untuk tolong aku, dia pun ambil baju bapa aku daripada aku untuk mengambil Ryan Giggs. Adakah Ryan Giggs akan tanda tangan? Yes, finally baju bapa aku ditandatangani oleh Ryan Giggs. Kerana Adi Messi, finally aku dapat tanda tangan Ryan Giggs. balik Ryan Giggs. And sekarang aku nak bawa balik baju ni and nak surprise bapa aku dengan tanda tangan Ryan Giggs. Lah betul lah Ryan Giggs bila dapat ni. Adi Messi yang tolong tak dapatkan tanda tangan dengan Ryan Giggs. Follow FIFA untuk konten bola sepak bertaraf dunia.